Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya, Damia Alisha binti Abdul Aziz melaporkan untuk Berita TV SKJ. Berita utama kali ini mengenai kursus Kepimpinan Pengawas Pusat Sumber Sekolah peringkat PKP Jejawi 2025 yang telah berlangsung dengan jayanya. Kursus ini telah diadakan pada 21 dan 22 Mei 2025 bermula jam 8 pagi hingga 2 petang. Bertempat di Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perlis. Program ini bertujuan meningkatkan kemahiran, kepimpinan dan pengurusan dalam kalangan pengawas pusat sumber sekolah di bawah PKP Jejawi. Kursus ini dikendali oleh pegawai dan staf PPANPS sebagai fasilitator berpengalaman. Manakala guru perpustakaan dan media PKP Jejawi bertindak sebagai pengurus peserta sepanjang program berlangsung. Hari pertama melibatkan penyertaan murid dari SK Jejawi, SK Datuk Kayaman, SJKC Kong Ek dan SK Kampung Salang. Pelbagai modul kepimpinan, pembinaan, pasukan dan pengurusan pusat sumber telah dijalankan bagi meningkatkan keyakinan peserta. Hari kedua pula disertai oleh SK Oran, SK Santan, SK Cuping dan SK IPGM. Peserta diterapkan dengan kemahiran komunikasi, nilai kepimpinan dan strategi pengurusan pusat sumber yang lebih berkesan. Sepanjang 2 hari kursus, peserta menunjukkan semangat yang tinggi dan kerjasama erat dalam setiap aktiviti. Program ini diyakini dapat melahirkan barisan pengawas pusat sumber yang berdisiplin, berdedikasi dan berkebolehan memimpin rakan sebaya. Tahniah diucapkan kepada semua peserta kursus kepimpinan pengawas Pusat Sumber Sekolah peringkat PKP Jejawi 2025. Semoga kursus ini dapat memperkukuh kepimpinan murid sekaligus meningkatkan pengurusan pusat sumber di sekolah masing-masing. Saya, Damia Alisha binti Abdul Aziz, melaporkan untuk Berita TV SKJ. Sekian laporan khas dari Green Studio SK Jejawi.